Assalamualaikum semua. Ada orang kata pembiayaan Islam ni sama je macam pinjaman konvensional. Ya ke? Dan kita raya cakap tu adalah insan-insan yang sepatutnya membantu mempromosi produk-produk kewangan Islam. Memanglah nampaknya macam sama, tapi sebenarnya hakikatnya sangat berbeza. Beza dia mungkinlah halus dekat mata manusia, tapi amat besar maknanya di sisi Allah SWT. Dalam sistem konvensional, kita pinjam duit, kita bayar balik dengan faedah ataupun interest ataupun bunga, apa-apa je lah. Tapi dalam Islamik, pembiayaan adalah melalui jual beli. Contoh dia kat sini, koperasi beli aset yang sebenar, kita jual semula dengan harga yang tetap. Jadi harga tu akan kekal dan takkan bertambah walaupun tempoh bayaran dia panjang. Jadi dalam konvensional, kadar faedah boleh berubah-ubah dan ini membebankan pelanggan. Dalam pembiayaan Islamik pula, bayaran bulanan dia tetap dan tak ada cas yang tersembunyi. Dalam kewangan Islam, kalau pelanggan tersusah, kita masih ada ruang untuk penjadualan semula. Prinsip dia kat sini adalah ihsan, iaitu kita akan bantu dan bukannya nak menghukum. Bezanya bukan sekadar teknikal, tapi nilai kemanusiaan. Di Koperasi Aspirasi Mulia, kami percaya kewangan bukan sekadar soal angka, tapi ini adalah soal amanah, kejujuran dan keberkatan. Konvensional, bina hutang. Islamik, kita bina kepercayaan. Okey, itu saja buat kali ini. Terima kasih buat semua yang menyokong video-video saya, dan jika bermanfaat, bolehlah like dan share video-video tersebut. Kita jumpa lagi di video seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.